What's up guys, apa khabar semua? Aku harap korang sihat. What's up guys, apa khabar semua? Aku harap korang sihat. Welcome back kepada channel aku. Dah lama tak buat video. Sampailah berubah rumah aku. Okay. Kalau boleh tengok, dah ada barang dah. Dulu barang kosong, rumah ni kosong. Sekarang dah banyak dah barang. Okay. Sebenarnya aku buat video ni tak sabar sebenarnya nak buat video pasal aku nak unboxing. Tengok sekarang aku tengah pakai baju apa. Masih lagi baju kerja. Baru balik kerja. So buat video ni sebab semata-mata nak unboxing. Jom. Okay guys. Sekarang aku ada beli satu sofa. Sofa ni beli dekat online. Kononnya sofa ni viral lah. Tapi korang boleh tengok juga, boleh beli. Dan aku pun berkenan sebab sofa ni multi function lah. Okay. So jom tengok aku punya unboxing. Sekejap. Dia pakai ni guys. Benda ni lama order, mungkin dalam 4 hari 5 hari ke belakang aku order. Sebab rumah aku sewa ni tak ada sofa, so beli je sofa. Tapi sofa ni lain sikit. Okay, dah berdebu. Aku cek gunting, mana gunting? Jom kita pakai gunting. Kena kasar sikit sebab berat siut. Dia ada besi. Duduk situ dulu. Oi. Okey, boleh. Allah Akbar. Adalah okay. Ada dua.
mana nak buka dulu? Nak buka ni, kena hati-hati. Sebab aku takut kena gunting ni dekat benda tu terkoyak bai. Barang mahal. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Buka dengan penuh hati-hati. Bawah sikit. Takut. Dia dah kembang guys. Dia dah kembang. Dia dah kembang. Dia dah kembang. Oh, macam tu Macam tu guys. Bawah, ni atas. Buat ni dah kembang. Cepat. Dah kembang. Belum. Apa sih guys? Wih. Lawa. Wih. Ya. Lawa wih. Lembut. Okey, jom. Satu lagi. Okey, faham? Ada bantal kecil tu. Ada bantal dia yang tepi. Dia padat juga je. Dia bukan longgar. Dia padat. Okey. Satu lagi. Jom. Satu lagi. Takut. Tapi tak kena dia koyak boy. Pasal mengamuk bini gue.
Yes. Akhirnya ini bahagian belakang. Dia ada zip tau. Dia boleh. Okay, kalau korang tengok material dia macam ni. Ada zip. Ada material untuk tak nak bergerak. Okay, lembut. Lembut, tapi sangat mahal lah. Okay, jom. Dia ada bagi 3 besi. Sini aku tengok dekat video, dia tempat sandar. Dia tak nak bagi bergerak benda ni. Jom kita pasang. Satu kat belakang. Sekejap, kamera tak nampak. Okay, blue dia right. Blue dia. Okay, kat sini. Kita belakang. Panjang je. Okay. Ini tu. Jom sekali. Wow. Dah. Satu lagi. Kita tak habis. Tak nak bagi dia kuat. Ini satu lapis. Okey. Berat dia. Atas ni berat jugalah. Okay. Yay! Boom! Yes! Boom! Yeah! Akhirnya! Ui! 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 Ha! Dia lembut ni. Sekejap. Uish! Lembut ni. Oh, panas. Lembut. Sumpah lembut. Di depan. Sumpah. Wih, ni boleh sandar. Wih, syok oh. Syok oh. Berat juga benda ni. Dia bukan ringan. Dia sangat berat.
nampak dia macam biasa, tapi dia berat. Benda ni aku ingatkan dia macam kedut ke, ataupun dia panggil apa, dia kurang span ke apa kan. Tapi sebenarnya not bad lah, besar kot. Dia macam besar. Oi, rumah ni dah lama dah aku nak set up bagi nampak lawa lah sikit. Uish, hari ni baru ternyata dapat beli kerusi yang keinginan. Wow, lembut weh. Kau tengok material dia. Boleh tak sini. Wih, syok oh. Boleh tengok kat luar view. Wih, syok oh. Sebenarnya kursi ni, kenapa aku nak beli sangat kursi ni, sebab dia ada dua layer kan. Okay, kalau tak nak buat kursi, kau akan letak satu layer, dia boleh buat katil. So kalau nak tidur dekat depan ruang tamu, TV pun boleh. Ui, sumpah syok. Syok. Ui, dinding dah siap cat, dinding sini dah siap cat, bawah dah pakai lantai baru, depan dah set up baru dah. Woi, alhamdulillah, rezeki Allah. Oh, boleh lah aku buat video kat sini. Kadang. Syok. Biasa tengok TV dekat lantai. Alhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh, syok. Lembut. Sumpah lembut. Sedap. Sebab dia tak ada langsung kayu dekat dalam. Memang 100%. Apa panggil? Span dia. Kau tengok. Ui, lembut siap. Lembut. Kau boleh duduk macam ni tau, sambil layan view kat luar. Okay, kau boleh buat vlog kat sini. Kau nak cakap apa pun kau boleh cakap sambil tengok view kat luar. Seronok tu, syok tu. Sofa ni lagi besar daripada kerusi yang kita sofa-sofa lain. Aku sebelum beli ni banyak kali pergi IKEA survey. Tapi yalah, IKEA kan banyak elok-elok, kualiti besar semua. Tapi fikir kursi tu hanya kursi je lah. Nak tidur atas kursi, kena tidur atas kursi je lah. Dia tak akan jadi katil. Dan aku belik-belik dekat internet, damn, jumpa yang ni. Okay, jumpa yang ni. Aku tengok dia boleh susun. Dia ada 2 layer. So letak depan, dia akan jadi macam katil kan. Dia macam katil. Kau boleh tidur, kau boleh relax kat luar. So rumah aku ni ada 3 bilik je, tak banyak. Jadi mungkin kalau orang lain datang, adik-beradik datang, boleh tidur dekat sini lah, jadikan katil lah kan, jika perlu lah. Dan kalau kita tak nak duduk atas kursi, kita boleh lepak kat bawah, sandar macam ni. Oi, syok. Hei, capai juga benda ni. Nak beli, bukan murah, beli je lah kan. Lepas tu paling penting kenapa aku beli ni, sebab kalau beli yang katil IKEA tu mungkin besar, berat,
mungkin dia nak datang. Apartment aku ni tak muat nak letak dalam lift. Susah, nak kena upah orang angkut. Itu satu hal. Yang kedua, bila nak pindah susah juga. Ini pindah macam pindah katil lah. Itu je. Balut pindah macam katil lah. Alhamdulillah. Wow, Alhamdulillah. Okay, itu saja. Aku nak susun macam aku cakap tu, boleh tidur tapi tak larat nak susun. Berat. Lain kali lah kita jumpa. Okay. Oh, actually warna ni sama tak? Aku baru beli semalam dekat IKEA. Tengok setup lawa tak? Okay, bye. Jumpa lagi di next vlog. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.